Video kali ini saya mendapat soalan yang berkaitan dengan hala tuju untuk sambung belajar. Dan soalannya sangat bagus. Saya nak tuan-tuan dan puan bantu saya save video ini dan kongsikan video ini kepada adik-adik kita yang mungkin ada soalan yang sama macam adik ni. Bagaimana kalau lepaskan STPM nak sambung ke TVET? Maksudnya dia lepasan SPM mungkin ditawarkan untuk sambung ke peringkat yang seterusnya, iaitu STPM. Tapi dia tak nak masuk STPM, dia tak nak sambung ke tingkatan 6. Dia nak masuk TVET ataupun bidang kemahiran. Bagi menjawab soalan ini, saya bukan bagi terus jawapan, tapi saya bagi option untuk anda pilih. Pilihan di tangan anda. Okay? So, untuk makluman anda, STPM adalah program ataupun sijil yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Siapa yang ditawarkan sahaja yang layak untuk masuk STPM. Dan adik ni, of course, dia ditawarkan untuk masuk STPM. Tapi dia tak nak masuk STPM, dia nak pergi ke bidang kemahiran. Kalau tanya saya akan tanya pada anda, apa hala tuju anda yang seterusnya? Kalau anda ambil STPM, apa hala tuju anda? Kalau anda ambil bidang kemahiran, apa hala tuju anda? Contoh, kalau anda ambil STPM, lepas STPM adalah hala tujunya anda sambung ke degree. Terus ke degree dengan tempoh setahun setengah. Anda habis je STPM, anda boleh terus ke peringkat ijazah. Berbanding dengan program kemahiran pun sama juga. Dia tak lama, dia pendek tempoh untuk anda belajar. Tetapi dia ada beberapa tahap. Tahap 1 sampai tahap 5. Di mana tahap 4 dan 5 adalah peringkat diploma. STPM di peringkat diploma. So, mana hala tuju yang anda nak pilih? Kalau anda nak ambil STPM untuk sambung degree, itu pilihan yang terbaik. Tapi kalau anda nak ambil bidang kemahiran, level yang seterusnya, dan lepas tu anda nak bekerja, itu adalah pilihannya. Tak ada masalah untuk anda pilih salah satu. Tapi cara cadangan saya, dia bergantung kepada anda. Sebab TVET adalah bidang kemahiran. Kalau anda minat dalam bidang kemahiran berkaitan dengan hands-on dan sebagainya, skill dan sebagainya, itu adalah pilihan yang tepat. Tapi kalau anda minat dalam bidang akademik, anda suka berkaitan dengan teori dan sebagainya, anda tak suka berkaitan dengan kemahiran yang hands-on dan sebagainya, sesuai untuk anda sambung STPM.